Lalu kita coba berbagi segera. Okey. Pulang menjadi saksi. Kokang. Unit tu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Road Bangkok Adventure. Okey gang, pagi ni aku berkayak lagi. Kali ni di Kampung Hailam. Seperti biasa untuk menerjah. Tujuan kami untuk menerjah RBA. sibuk je. Untuk menerjah monster-monster di kawasan ni. InsyaAllah kalau ada rezeki hari ni, adalah naik, ada video, maknanya ada strike. Okey, seperti biasa bersama aku, sahabat-sahabat kayakers aku hari ni ada, tu dia, Brotherhood, Abang Jas Channel, Master Jerry Kokang dan Master Wan. Ni newcomers. So kita harapkan hari ni Master Wan dia pecah rekod. Mana pecah kayak? Pecah. Semualah pecah. Untuk dapat strike hari ni. Kasih hanyir. Okey Wan, kasih hanyir Wan. Baik. Alright geng. Apa-apa pun, jumpa kawan dekat spot. Okey. Pulang menjadi saksi. Oi, shut up. Aku nak promote kau ni. Okey, sebelum itu aku ingin perkenalkan satu produk, itu jig. Nama Kokang. Okey. Korang kalau nak dapatkan jig Kokang ini, korang boleh dapatkan dekat Master Jerry. Kau boleh dapat contact number Master Jerry dekat aku punya description. Alright. Okey, ada satu lagi yang bagusnya. Korang kalau beli ni, korang kumpul 10 pembalut dengan plastik dia dan jangan buang. Korang tukarkan dekat dengan Master Jerry. Dan Master Jerry akan bagi korang satu free jig Kokang bawah 20 gram. 10 pembalut ini korang akan dapat satu jig Kokang 20 gram. Okey. Jangan lupa Kokang, you need to. Baik. Oh. Kalau dia pegang tangan, kita boleh tembak dulu kan. Jalan lucu bang. Besar naik lama. Oh. Jauh kan, tapi nampak ada macam puting beliung apa tu? Belalai gajah ke apa ke itu? Ujung sana. Jauh. Jadi macam tak jadi tu Tak jadi. Selalunya belalai gajah aje ni. Belalai gajah tak ada apa. Okey. Oh, jenuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kerapu. Mantap. Arbi, masuk Arbi. Masuk kerapu. Apa dia? Kerapu manis. Alhamdulillah. Saiz kaju. Salengan budak je lah, kecil. Mantap. Weh, dalam mulut dia ada sotong weh. Apa lagi keluarkan sotong tu? Sudah hutang. Dah cabut dah sotong ni. Dan kerapu manis. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Senang. Kami geng. Panggil pagi dia. Alhamdulillah rezeki. Kena badan geng. Kena badan. Dia nampak. Dia kepala dia hantuknya tu. Alhamdulillah rezeki. Kau. Mantap. Okay. Senang. Tadi datang, dia ketuk, miss. Dia ambil balik, kena badan. Tak, aku rasa dia ada 2 ekor ataupun dia kejar anak ikan lain. Ada anak ikan lain.
Wah. Ini badan lagi. Adalah lebih berat. Hei. Tahu kau mana? Ah. Ini je. Bawa sini. Begini. Oi, jenak. Sekut. Mantap. Alhamdulillah. Mantap, Dik. Serukut. Bang, dekat lereng yang mati. Okey, gang. Begitulah ceritanya untuk hari ini. Alhamdulillah adalah sedikit rezeki untuk dibawa pulang. Untuk jadi kalau baik. Apa-apa pun. Terima kasih menonton dan seperti biasa pantang gumpau dan dislike. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye bye. Roda bengkok, tali pun tegang. Monster tengah fight, aku makin garang. Roda bengkok, adventures, legend di lautan. Lawan sampai lenjai, jangan bagi peluang. Strike pertama dah mencerit, ikan buat hal, aku makin belik. Dari pagi sampai senja merah, satu spot panas aku dah singgah. Umpan hidup kena tarik ke dasar, bila jarang menunduk, aku terus sambar. Pakai bom, jangan kau lemah. Jangan jebak rembah. Roda melentur, hati pun gila. Kelas band ini memang luar biasa. Kelas band kita main kasar. Kerja janji tak kumpau biar tangan bergetar. Roda bengkok, tali pun tegang. Monster tengah fight, aku makin garam. Roda bengkok adventures, legend di lautan. Lawan sampai lunyai, jangan bagi peluang. Strike